Kalau aku boleh jadi orang lain macam ni, hampa masih nak percaya ke? Semua video-video dekat social media ni, ini bukan edit, ni juga bukan filter. Ini adalah satu AI terbaru, iaitu motion control. Dengan satu rakaman saja, aku boleh jadi siapa pun yang aku nak jadi. Aku boleh jadi selebriti macam ni. Aku juga boleh jadi watak AI yang aku buat macam ni. Tapi bayangkan teknologi ni kalau jatuh dekat tangan orang yang salah. Saya ulang. Orang boleh buat video palsu, video fitnah. Manipulasi karakter. Apa yang dia tak cakap pun tiba-tiba orang buat video dia bercakap macam tu. Apa yang dia tak buat, tiba-tiba ada video dia buat macam tu. Bahaya kan? Sebab tu lepas ni tolong jangan percaya 100% apa yang kita tengok dekat social media. Tak semuanya betul. Buat kajian terlebih dahulu, semak terlebih dahulu. Okey? Semoga video ini boleh menjadi awareness kepada anda semua.